Ini semua kita harap tu sini ya, tu gulung. Ni. Bang. Ya. Ha. Ui, apa ni bang? Apa ni? Oh, besar tu. Ui, tak berani aku. Oh, tu besar bang. Oh. Kawan. Di sana sini banyak meminta, tangan ke tangan dan beralih tuan punya, berubah-ubah, saiz berbeza. Assalamualaikum, selamat petang-petang geng. Okey geng, selamat berpuasa. Petang ni aku berkesempatan mancing kaspat geng. Mancing kaspat dengan sipu tu. Tu mana dia? Abang Pali geng, Abang Pali. Kami berdua hari ni geng. Mancing pot biasa lah geng kat KLIA ni. Cari spot-spot saiz-saiz gorgon geng. Harap-harap ada petang ni. Okey geng, kita tengok apa jadi geng. Tadi aku sampai-sampai Abang Pali dah naik dah seko. Dia kata hari ni umpan lumut. Jadi kena pakai umpan lumut lah hari ni geng. Alright geng, teruskan menonton, tengok apa jadi hari ni. Padu tu banyak dia main tu. Bang, cantik bang. Kita baru buka mengai. Ui, apa hal badan kau ni? Gaduh lah. Apa talinya panjang ni? Lupa dah nak setting. Tibai. Kena tibai. Rosak tu. Tak apa bang. Dia terbai. Main lumut bang. Main sini. Ya. Sini cepat main lumut. Pakai sikit-sikit lah. Main sikit tu. Bukan, dia kalau bau banyak, dia sini tibai habis lah. Ambul sikit lah. Nuh. Buat pergi mana tu? Bau dalam tong ikan lah. Duduk kejap, dapat 2 job jadi. Leher aku. Dia pakai Dia lumut. tarik, bukan main jauh gitu dia. Dia pakai lumut pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try geng, kita try. Hui lah macam bunyi dia. Oh, cari lesen ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tarik tu. Kejut. Tak kedip mata ni tengok. Sudah hanyir. Ya, sudah hanyir geng. Root 10 meter. Mantap. Buahna lu ah. Belagak. Belagak ni. Tak boleh belah. Nak pakai 10. Ni tak pakai 7 lah. 10 dah ada motor. Dia gini, dia gini depan dia. Wish. Alhamdulillah geng, strike pertama petang ni. Bulan-bulan puasa tu. Baru nyut-nyut bang. Okey bang, ready. Kita tunggu abang naik, kita pula kita gile-gile lubang ni bang. Tak ya. Okey. Letak dia mau. Duh. Dan dulu. Alhamdulillah. Kawan ni. Jadi. Ui, besar. Oh no. Akit-akit sini. Pakai kita sini. Alah. Bungkus hello. Cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tu. Narik tu.
dia timbul tu. Banyak tu. Dia timbul tu. Oh. Ish. Habis umpan tu. Boh sikit je. Ya. Rezeki. Tak apa macam ni weh. Rezeki. Mantap. Ni kena bayar upah sawit ni. Ni sawit potong siap-siap. Packing tu. 500 gram. Tu dia. Nak keluar, bawa ambil sebungkus. Tak payah tunggu dia masak. Macam ni kan, lumut letak. Kalau aku, macam ni lah aku gulung. Nah. Oi. Oh, tu tarik bang. Banyak dia timbul tu. Dia punya mulut dia nyut. Sini. Bang. Dia nyut. Aduh. Tak apa, kita pula try. Macam bulan puasa ni punya ikan. Dia ikut lapar ni. Dia semangat dah pula. Tu banyak timbul tu. Mai. Banyak kan dia timbul tu. Rezeki di bulan puasa ni. 5 ekor nak balik kan? Cengang aku. Tak berani nak jawab. Banyak. Bang. Cia. Dalam sangat dah dia tenggelam. Tajam. Lagi. Tu dia saiz padu. Dah keluar daripada lumut tu. Nyampi kat abang buat apa? Di sini dah lah. Bang, dia makan akak pokok tu. Jakun. Lama tak punya sepat. Tu dah. Ui, apa ni bang? Apa ni? Besar tu. Ui, tak berani aku. Tak berani angkat macam tu. Patah. Macam bola pimpong. Aduh, punya besar bang. Ya Allah. Masalah perut. Bunting 8 bulan. Tak berani bang angkat tu, kena bangun juga. Alhamdulillah geng, punya besar geng. Dia besar tu. Terakhir strike yang keempat yang tu noh. Sekok lagi nak. Sekok lagi tukar pot. Try parit besar pula. Besar pun saya boleh tahan. Tak nak. Lambat. Iya, tengah mau makan ni rupa habis sana duduk sini redup. Banyak tu. Dia naik tu. Dia main kat depan ni ya. Sabotaj. Jangan bagi kenok bang, jangan bagi kenok. Anu nanti. Dia dah timbul dah. Dah lepas. Dia boleh cium pula dah. Saja. Ni nak pergi. Wih, dapat 4 ekor ni, alhamdulillah kat dah bang ni. Lama tak kena sepat ni. Oi, dia timbul bang tu. Tak mau ambil pula dah. Tak mau ambil lagi. Tak mau weh. Kalau boleh
kampung tu tak apa lah. Negeri Afrika yang tak layan. Hang. Oh. Ho. Dia mari. Hai, kita punya tak ada makan lagi ni. Letak dah naik. Itulah. Letak tak naik lagi tu. Saya dengan Jamri ni selalu gaduh. Ini macam pelampung tu kali. Bang. Dia lagi. Lepas dia. Barulah dia. Lepas dia, barulah dia. 6 bulan. 6 bulan pengalaman abang. Tahun 6 bulan. Kat sini ni lubuk dia ni. Dia duduk situ. Tak apa bang. Lama sikit. Buka ikan lama lah sebab dia telan. Lama sikit lah. Ni pentingnya road panjang-panjang ni. Buka sampai habis. Buka sampai habis. Duduk jauh-jauh. Oh. Udah. Puyuh. Puyuh makan ayam Aidin. Bosak oh. Ha. Dia. Okey geng. Sekian saja dulu geng. Aktiviti aku pada petang hari ni geng sebelum buka puasa. Sekarang jam menunjukkan pukul 6.40 geng. Kan. Dah 6.40. So aku kena beransur balik. Sekejap lagi buka puasa geng. Alhamdulillah geng. Hari ni naik 4 ekor sepat. Dah lama aku tak mancing sepat geng. Alhamdulillah naik 4 ekor saiz gorgon geng. Padu. Dan dekat parit ni tadi naik seekor je ikan puyuh. Pun gorgon juga. Kasar saiz dia geng. Okey geng. Yang mana baru singgah channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen geng. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Belajar terus menjadi apa ni bang? Apa ni? Besar tu. Tak berani aku. Banyak sangat pun boleh peningkan kepala. Tak berani aku. Tak berani angkat macam tu. Basah. Raja semua di mana-mana. Aduh, besar bang. Oh,